berbuat seperti burung gagak. Ini lalu aku menimbul makyat saudaraku. Kerana itu menjadilah ia dari golongan orang-orang yang menyesal. Kisah ini kisah dua anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Selepas Qabil bunuh Habil, ia tak tahu nak buat apa dengan makyat itu. Selepas itu Allah hantar burung gagak dari tanah untuk ajar Qabil cara tanam makyat. Ibrah ayat ini, walaupun dalam keadaan paling susah dan menyesal, Allah tetap ajar kita adab melayani seekor burung. Sekian, terima kasih.